أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله. Kata Syekh kita rahimahullah, bab kelima, jalan kewalian. Sebagaimana yang diterangkan dalam bab yang lalu, bahawa tugas manusia menangguh rusia Allah dan memulakan rusia tersebut di dalam keadaan yang bersih, suci, sebagaimana asal. Bab kelima ni jalan kewalian. Bila jalan ni kita nak jadi wali, jalan ni kita nak jadi kekasih Allah. Sebut tu wali kekasih bagi Allah. Kita nak duduk belah mana bagi Allah Ta'ala kasih, itu nak wali. Kita nak jangan hitam sebut tu wali kan? Boleh menayar, boleh apa, jangan hitam situ lah. Jangan hitam situ, hitam sebut tu wali ni kekasih Tuhan. Jalan mana kita nak buat betul kasih, itu jalan ni dia. Itu dia bayan, dia cerita lagi akan atas. Sebagaimana yang diterangkan dalam bab yang lalu, jadi sebagaimana yang diterang dalam bab yang dulu bahawa tugas manusia ni menangguh rusia Allah. Itu kita maklum dah. Jadi tugas saya kita atas harta mereka dunia tu untuk nak tangguh rusia Allah Ta'ala. Kerana Tuhan nak menzahirkan dia, Tuhan nak menzahirkan zat dia, nak menzahirkan sifat dia, nak menzahirkan asma' dia, nak menzahirkan af'al dia. Maka kita tangguh benda tu, bab perkara tu. Tu Tuhan zahir tak kita. Tak ada kita, tak nyata Allah. Gitu. Tu asal kita Tuhan jadi mari. Gitulah. Berlepas kita tangguh dari rusia Allah dan memulakan rusia tersebut dalam keadaan yang bersih suci sebagaimana asal. Jadi sudah kita tangguh rusia, lepas tu taklid. Kita mengkembalikan, kita ulangkan, mengulang, kita mengkembali, kita hantar balik rusia tersebut. Hantar balik tu dalam keadaan yang bersih, suci, sebagaimana asal, tak kalau awal diri dulu. Jadi tak kalau awal tu jadi kita dulu lah no, taklid tu. Jangan kita hantar mari, lepas tu hantar klip tu dengan cemar tu tak sih. Hantar cemar tu nanti dia bakar api, sapoh, jadi sapoh lah. Jadi kalau kita pergi hantar dengan cemar tu jadi sapoh, pen kayak. Lepas tu kena bakar api, kena sapoh lah. Sebab tu ibu neraka tu. Kena bakar api. Bakar apa tu tak guna, tapi bakar tak hancur duduk situ.
apabila na'udzubillah min zalik berkekalan. Hati-hati. Lepas itulah kita tu dah cemar kena basuh. Cemar dah kena basuh. Kita duduk atas dunia ambil tak cemar tu dia tak ada, dia cemar belakang. Tak ada. Nabi seorang maksum je. Daripada Nabi tak maksum. Walau wali pun tak ada maksum dak. Tapi syarat dia kena taubat. Itu dia. Syarat dia kena taubat. Taubat mana basuh, cuci, minta maaf Allah Ta'ala. Kadar tu ya. Maka taubat tu jadi ibadat pula. Jadi taubat tu jadi ibadat. Dia. Kena sifat apun Allah Ta'ala tu sifat apun. Dia tak ada orang dosa tu nak apun siapa dia. Nak apun siapa dia. Maka situ kena pandai-pandai lah. Pandai-pandai. Itu mana maksud Tuhan hatta mari atas dunia untuk nak tangguh urusan Allah Ta'ala. Itu saja. Lepas tu hatta klik sudah. Hatta klik dengan cuci ke jabur syurga tu. Semua kekal abadal abadi bila syurga. Hak jadi siapa jadi kaya tahu lah api duduk situ. Na'udzubillah min zalik. Allahumma qina azabannar. Tu. Jadi kita hatta kalik Tuhan tu dalam keadaan yang bersih suci sebagaimana asal tak kala awal di dulu sudah dilahirkan ke dunia. Manusia hilang di zaman kanak-kanak menjadi manusia balik dah. Dia. Lepas tu dulu cucilah ni itulah. Sudah dilahirkan ke dunia manusia tu hilang. Di zaman kanak-kanak menjadi manusia tadi balik matang dalam menghadapi tu cubaan hidup seharian dalam dunia alam maya ini. Tu. Jadi sudah kita tu jadi balik siap dah, jadi mata dah. Dia manusia yang sepenuh, yang cukup garisnya, yang cukup akalnya, yang cukup semua untuk nak menerimakan tu urusan Tuhan tu lah. Kita tu jadi tu dalam menghadapi cubaan. Ada cubaan Allah Ta'ala, taksa Allah Ta'ala, hidup seharian dalam dunia alam maya ni. Maka duduk atas dunia tu dah balik pak Tuhan uji pula situ. Nak lepas tak lepas, tengok situ pula lah. Pan remai pan, tengok keadaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga kita minta Tuhan lepas lah uji Tuhan tu. Belah mana Tuhan uji, kita berdoa minta lepas. Lepas uji Tuhan tu lepas lah. Kalau kita tak kuasa, la tataharuku zaratun illa bi'iznillah. Tak boleh gerak satu zarah mereka dengan kandak Tuhan. Tuhan kandak lah tu lah. Tak boleh nak gala, tak boleh nak sekat. Belah mana kandak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma kita ada syariat. Salah dah, astaghfirullahalazim. Itu saja. Itu hukuk dia. Itu hukuk manusia di atas dunia ni. Itu cara dianya. Jadi duduk atas dunia tu menghadapi cubaan hidup seharian dalam dunia alam maya ini sampailah ianya manusia meninggal dunia. Siapa tinggal dunia? Tinggal dunia kita pergi pada akhirat pula. Itulah kujak kita lagi itulah. Tak lama dah. Kita duduk atas dunia tak lama dah. Nak kiamat tak sampai 100 tahun dah. Tak sampai dah dunia nak hancur. Tak sampai dah. Lebih kurang tu dalam 70 tahun. Mak tu lah lebih kurangnya dekat situ lah. Gitu ya. Lepas tu kita nanti jumpa alam sana pula lah. Kita beramal alam sana. Maka sana tu kekal lah. Kekal dah. Maka dimulai dari saat ini, masa ni
tersebut, masa ini tersebut masa kita duduk atas dunia tu. Masa kita duduk atas dunia tu, kita jadi balik, jadi matang dah. Dalam kehidupan sehari atas dunia ni. Maka dimula dari saat balik tersebut tu, maka seorang manusia haruslah mengerti akan menanggungjawab. Sumpah janji ianya manusia dengan Allah Ta'ala. Tu kena kerti. Sebab tu Tuhan hantar Nabi tu. Allah Ta'ala hantar Rasul mari nak bagi kita tu tahu. Bagi kita tahu kata apa yang kita tu sudah. Assalamualaikum. Sumpah janji dengan Tuhan terjadi tu apa. Tu. Nabi pun royak. Janji kita gitu janji. Hingga itu kata Senali, aku dah ingat lagi masa aku janji dengan roh tu, dah ingat lagi. Oh, Masya Allah. Itu kata Senali, masa aku dah janji dengan Tuhan masa roh, alam zari bagi. Alam sumuk. Roh duduk tubuh tak ada semua tu, banyak keping macam semut, maka dikata alam zari. Itu. Tapi bukan semut, tapi penuh roh tu duk bertokar. Roh anak ada, cucu tak ada tu, hawak tu masa tu dah. Penuh tu macam semut keping. Maka dikatakan alam zari, alam semut. Mana alam roh manusia seperti semut. Para pihak banyak. Itu. Kecil tasbih. Okay. Maka Ali kata, aku ingat lagi ni, aku jangan Tuhan itu. Mana Tuhan? Tuhan tanya, Allah setubu rabbikum, adakah aku Tuhan kamu? Itu. Maka semua roh jawab, bala. Bukan ya Allah. Wa ana minasyahidin, kami saksilah. Akalah Tuhan kami. Itu masa tu. Semua kita mengaku dah. Ada kita hamba, ada Tuhan, dia kena ada parak dia. Sebut tokek koli, kena ada parak kerja koli. Sebut tak raja, dia ada rakyat. Rakyat kerja apa? Maka benar tu dia tak kena kecek banyak, kena reti kata kita mengaku Allah Ta'ala sebagai Tuhan kita. Ada nanti dia. Nanti Tuhan dengan hamba, apa kerja dia? Sebab tu Tuhan ada hamba atas dunia tu. Tuhan timbul hamba nak reti kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan timur raja tu ni nak kita dengan Tuhan juga. Kata kita rakyat. Allah Ta'ala tu raja. Yang mereka habis tu dunia. Tu semua Tuhan buat tu dalil sebagai untuk kita reti, kita faham tanggungjawab kita supaya kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu saja. Itu saja. Manusia dilahirkan adalah bersih, suci di sisi Allah Ta'ala. Jadi bakit mai suci semacam kain putih. Kain putih, tak ada cemar, tak ada daki, tak ada seluk, tak ada harai, tak ada cat. Dia. Tu Tuhan jadi manusia ni bakit. Cuci macam kanak-kanak tu lah. Kanak-kanak. Tetapi bertukar menjadi kotor. Kita tukar jadi kotor, jadi cemar. Kita buat cemar. Dan dihijabkan pula perhubungan dengan Allah Ta'ala. Itu sebabnya tak sampai Tuhan tu ada hijab. Ada dinding yang boleh kita tak sapa Allah Ta'ala. Itu. Hijab tu lah kotor. Kesalahan kita. Kesalahan kita dengan Ta'ala tu panggil hijab. Kotor tu bagi hijab, dia cemar. Misalnya baju putih, dia kena harai, tak nampak putih, nampak hitam, maka hitam tu panggil hijab. Sebab tak nampak cap putih baju tu. Tu. Kita Allah Ta'ala mari. Mari tak kenal Tuhan, tak kenal yang menjadi kita. Kita mari mana tak fikir tu apa boleh ada sini, apa boleh kita berjalan, boleh kecek, boleh apa tu, mari mana asal kita tak ada.
Lepas tu apa boleh mati. Kalau kita ada mati buat apa. Kalau kita gagah tak gerak apa. Kekal tak gerak. Tu. Bayi kecil lama besar-besar jadi gagah. Lepas tu bawa tua klik, tak gerak klik. Nyanyuk, ngakak ke apa, klik ke asal. Kata fikir pada situ, fikir cukup dah. Tak, kita ni bukan kita buat dah. Apa bukan jadi sendiri. Bukan nak jadi sendiri benda tu. Pada mahu tak faham, tak jadi sendiri. Tu panggil akal fikir tidak tak terbuka. Fikir tak buka, dia tak nampak, dia tak jadi sendiri ke tamacat. Tu dia tak tahu nak pergi sana mana. Sebab dia dekat sama cak tu kerana tak tahu nak sana mana. Walau dia semua tokong pun nak pergi sana tokong, dia tahu tokong dia buat. Tapi isu tak ada kak. Sama cak. Itu. Lepas kita dengan sebab kita beriman dengan Allah SWT, kita sana Tuhan. Kata Tuhan menjadi. Hak tak ada, biar ada. Lepas tu beranak mari, besar mari, kau besar mari. Tuhan dia kata, hari buat besar tu. Besar gagah mungkin sampai umur 30-40. Naik 50, naik 50 nak turun lah, nak patah dah. Nak patah dah, naik 70 patah. Gigi habis, mata apa kurang, telinga apa kurang, ren apa kurang. Tu. Lepas tu kau terfikir, ni buat apa aku jadilah ni, siapa duk buat Mungkin dapat topik dayak dia fikir, bukan aku buat ni. Ada orang duk kereta. Ada orang duk kontrol. Itu pada kita tu. Cukup dah kata kita ni ada Allah, cukup dah. Tak hajat apa tengok langit bumi dah. Tengok tak kita. Langit bumi tu ya jauh kan. Langit dia tak putus tak apalah. Hak dekat, hak mudah tengok tak kita. Tengok tak kita duk berubah ya. Berarti ada orang mengubahkan. Siapa? Allazi wallah. Allazi wallah duk ubah kita tu. Tu. Maka di situlah. Tu tak apa tu asal mula jadi. Lepas tu tinggi pada syarak ni, syarak ni. Tuhan lahir kita tu cuci. Di sisi Allah Ta'ala. Tapi bertukar menjadi kotor dan dihijabkan pula perhubungan dengan Allah Ta'ala. Hingga tak kenal Tuhan. Maka berputuslah hubungan diri batin manusia Tuhannya dengan diri ampunya diri. Putus kita Tuhan. Sebab ada hijab, sebab ada dinding, sebab ada kotor. Maka perhubungan diri kita batin dengan manusia Tuhan tu tak ada. Mana tak bahasa kata Tuhan, mana putus. Padahal kita Tuhan tak ada putus dah. Cuma kita tak berasa kita tu hadap retah itu panggil putus. Tu masuk putus mana kita tu tak berasa tu hadap jadi kita. Belah tu siapa dia kau? Kau tu hadap retah dia tu guling situ. Tu ambil roh kelik habis ada. Dia lagu tu. Apalah. Keadaan begini boleh diibaratkan hidup manusia sebatang tubuh. Jadi keadaan begininya, keadaan kita tu suci dah, lepas tu tukar jadi kotor, ada hijab, ada apa hubungan Tuhan apa jadi putus gitu. Adalah diibaratkan, ditutur, dicakap, disuruh nak cakap pelnya hidup manusia sebatang tubuh. Tu. Tu. Jadi kita tu hidupnya sebatang tubuh yang berada dalam apa tu? Gua yang tertutup. Duduk lagu gua yang tutup. Dia kata itu tak apa. Gagal-gagal itu nak tubuh tak boleh. Gelak hok. Matak lah tu ibarat kakak pel. Gitu. Gelap gelita dan tiada cahaya dah. Dah katup itu
tutup lubang, tak nampak apa. Gagal. Mentari tak nampak apa, tak cahaya tak masuk. Duk gagal-gagal. Mana betul? Dan jadi kotor, jadi hijab, tak nampak tu tak tahu mana semaya ber puasa apa tak ada dah. Habis dah. Tu mana tergagal-gagal tu. Jemaah bodoh apa semua bodoh dah. Duk hayat tu lah. Tu panggil tergagal-gagal. Sebab gelap gelita dan tiada cahaya. Serta tiada pula untuk menemui jalan keluar daripada kekotoran tak hidupnya. Tak ada. Jadi jalan nak tubik pergi hak kotor pergi tempat cerah tak ada dah. Macam orang sana tu. Tak ada dah. Dengan hayat tu lah. Tak rasa ke mana lah. Papa mati pak. Leda pak dia mati khabar lah. Silap lah aku. Na'udzubillah min dzalik. Jangan kita khabar lepas dah mati jangan. Khabar dulu, sedar dulu. Maka alhamdulillah. Kita tu bakal sedar dah lah tu. Bakal mikir, bahasa nak menutup, bahasa nak mengaji, nak apa ke. Tu bagi kita tu ada kesedaran dah. Nak cari jalan untuk nak keluar pada gua yang tersebut. Nak tubik gua lah. Tu. Maka demo ni demo jadi kotor, jadi hijab tu tak ada jalan. Tak ada jalan. Serta tiada pula untuk menemui jalan keluar dari gua tersebut. Tak ada. Jalan nak tubik tak ada dah. Pegang gagal-gagal itu. Hingga semua ikut saya. Semua puasa. Semua perkara besar. Semua puja besar. Tu ikut tu pun tergagal-gagal. Semua ikut saya. Semua tergagal-gagal. Gelap gelita tak nampak tertutup. Tak nampak hak sebenar. Hak sebenarnya kita kena abdi. Kena sembah orang yang menjadikan kita. Tu hak sungguhnya. Kita buat tokong semua kita lah. Kita semua dia. Misal IPH-nya. Lepas tu kan, dia tak ada tapik dayak tu. Dia dapat tapik dia, mikir, kena gedak aku ni. Siapa menjadi ke langit? Semacam Ashab Kahfi tu. Ashab Kahfi tu, raja mengaku kata dia tu jadi Tuhan. Semua dia gapa itu ni. Tentang metak royak kata, ada negeri tu nak serai negeri kita. Rebah jatuh kursi terbalik. Ngaku tu Tapi dia mau khabar metah warna tahamil khabar tu dia mau nak serai negeri. Terbalik pelum. Pas materi hak ni orang mikir. Pas apa jadi langit. Tu pucuk nak jadi. Saya nak ngaji apa ni? Tu dia tu bukan nanti mengaji tak mengaji. Gitu. Nak dok teh buka tapi mengaji tu dah kita ngaji tu paling jalan tu hendak buka tu jalan ni. Sebab dia tu. Gitu. Lah mikir-mikir lari. Kalau buat tak itu kan ni bunuh dia. Dok mengaku lain berat tu hal lain berat dia malu. Tu je lari gitu. Tu noyak dia tu teh terbuka dengan tidak ada belajar mana-mana pun. Tak biasa dengan kitab, tak biasa dengan orang alim bodoh. Dia mikir bagi. Cari semua kit. Dia ngaku tu Lepas tu, sebut tu dia mau tu mana serai takut pada tu kalau itu kan. Mu nak sekat tu sekat ni tak boleh. Pas langit, bukan mu buat dak. Tu. Ada fikiran yang mikir. Siapa jadi langit ni? Kena pergi cari orang jadi langit. Itulah tu lari tu. Lari masuk gua. Masuk gua bukan tu hello gua, lari menusuk. Lari cari tu lagi tak kata tu. Pas behar tu, pergi cari tu duduk gua. Bukanlah tu. Jangan behar betul itu. Gitu. Itu panggil ada pintu pun. Ada temu jalan keluar dari gua tersebut. Dan menindak ni orang hak terjadi tertukar hijab apa ni tak ada jalan. Na'udzubillah min zalik. Hidupnya terpaku. Hidupnya terpaku. Paku duduk situ. Terpaku layu. Resah, gelisah, derita dan sebagainya. Jadi ikut saya. Tak tahu apa. Jadi gelah resah dari duka cita jadi serabut. Tu.
Maka orang dapat jalan terbuka, ada jalan keluar, dia tak ada gelas kesah. Gelas pun bukan kerja kita. Mana kita tak ada kita tak ada sajang le. Teknik dia tak ada langsung kita tu. Gok gigi kita dia, mata dia, lengah dia, tubuh kita dia. Pada gelisah apa? Ada. Tak klik dia. Tapi situ ada hukumnya. Dia ada tu ada doa berselamat. Tu syariat. Syariat tu ada cara dia. Ada kod rabiat koman. Kau syariat. Amu gapo mu kena minta, kena doa, minta selamat. Tiada. Dia takkan makan ubat. Tu panggil kod mai syariat undang-undang. Sebab tu dia ada pak ilmu tu. Kau sudah tahu. Sebab tu ilmu makrifah, ilmu hakikat. Sebab tu kena guna pak je. Kita nak ambil tak boleh, kena guna pak sekali. Kena bawa jadi apa, kena pak nak jadi buah durian je apa, kena cukup pak je. Tak cukup pak tak jadi. Tak jadi pohon durian, tak jadi buah durian, tak cukup mana-mana sah. Berkata dekat agama tak cukup pak ilmu, tak jadi agama. Nak semata Tuhan belaka syariat, tinggal syariat punah. Ambil syariat saja. Tak gitu ni, dilupa Tuhan punah juga. Kena sawa-sawa, kena samu-samu. Ambil syariat kata, ambil hakikat kata. Bak usul Tuhan, kena Tuhan. Etika di. Bak pekah, bak amal zahir. Tu kerja dia. Berarti nak jadi agama tu kena guna pak ilmu. Tapi sesana tak misi wicha panggil. Wicha pekah. Usul tasawuf dan makrifat. Dia. Ikut kerja apa ni cukup pak je. Tidak tak jadi benda. Kalau kita tinggal manasa selegak. Sebab tu dia selegak lah ni tu tinggal. Cabut manasa. Tasawuf tak boleh mengaji. Tu selegak lah. Dia tak ngerti tasawuf. Dia bahasa bangga, bahasa dia kena, dia molek. Kita dia mau salah habis. Tu tak ada. Tu punah dah. Tu tempat dah punah. Di luar tu masyarakat kena. Semaya, puasa, gapo buat, haji gapo. Tapi lek dalam tu. Bahasa kita molek, bahasa kita kena tu punah dah. Tu mana tak sepenuh agama kita. Nak sepenuh amalan kita buat tu habis makan apa tu. Makan du ujuk, makan dia. Kau tak ngaji usul je tak kenal Tuhan apa dah. Maya dah hati suci tapi tak kenal Tuhan, tak boleh ke? Hati-hati. Jadi pak ilmu tu kena gabung sekali, sampai perangkan. Nak tinggal tu biak mana masa tak boleh, nak ambil sah tak boleh. Nak cabut tu biak mana sah tak suku tak boleh. Nak pergi sekali. Pak ilmu tu pergi sekali orang. Gitu. Dalam kita nak semaya tu. Dan kita nak semaya tu kena ada pekah. Kena ada usul. Kena ada tasawuf. Dan kena ada makrifah. Pak tu kena ada dalam semaya tu. Kita nak puasa, nak haji, kena ada pak ilmu tu. Gitu. Yang tu biak mana-mana sah. Tema hukumnya suku ada berat ingat. Tu wajib ini sunat. Hukum. Dia hukum je lah tu. Kena makrifah tu duduk tanggung sunat. Tapi hak tu pahala banyak juga tu. Hak sunat tu pahala banyak. Dia kata. Kau masuk dalam wajib tu hak kita. Kalau wajib dosa semua kita. Kita tak bahasa Tuhan kata bahasa kita buat. Jangan makrifah tu bahasa Tuhan buat tu ya makrifahnya. Tu ibu dia. Kita memotong, kita menebah luasa Allah tu. Yang bahasa kita tu makrifah. Dari situ sikit dia sikit ringih dia ya. Tapi pahala banyak. Naik bunja. Gitu. Kau tu pekah dia ya asyik ada. Musikah sekut dia balas 10. Tu panggil ada sebut dah. Sampai 700 sekut tu. Hangga sampai biar risap. Itu biar sabit kelas.
Ada pun bab makrifah, ada kenal, kita kenal bahasa kita tu hewat, tak bahasa kita. Oh, tu kepala. Bila tak habis, makan tak habis. Tu beza dia. Siapa kun dia tu. Pumpayut. Tu. Dia tak serupa tu, pak ilmu tu tak serupa. Kata kira buah kayu kat rasa amani huriye, rok cak dia tu. Tu makrifah. Baca buah dia lah ni ke. Masak lembat tapi tawar. Tu. Apa yang tak ada makrifah tu? Masak dah. Buah dia dah. Isi dia dah. Pohon subuh, batai subuh, buah samolek. Isi pada kuni masak tapi tawar. Tawar ke mai mi makrifah. Dia makrifah kita bahasa tu hebat, tak bahasa kita tu makrifah. Apa kita ada pelik dah no? Tak ada pelik ni mah. Pelik mana? Tak semaya tu pelik kan tak maya tu sungguh. Ni hak bahasa tu pula. Tapi kalau mau buat satu hal, tu hari pahala banyak mu, tak buat satu hal mu. Apa hari banyak tu sergad dah, tak ada makrifah pun sergad dah. Bukan masuk neraka. Batu kerana duduk tanggung sunat. Ni faham situ. Ni apa mengaji makrifah nak jadi wali. Jangan betul, bukan gitu. Bukan belah tu. Kita nak jadi kekasih Tuhan, hak Tuhan kasih kita tu. Gitu. Lepas ni Tuhan kasih. Kita buat semua tu hatta klik dia bahasa kita dia belaka kita dah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Yang tak nak jadikan kamu wa ma ta'malun, namun semua barang mu buat tu Tuhan jadi juga. Lepas tu kita hatta klik. Itu orang tu panggil dapat makrifah. Tu lah. Ngai-ngai panggil. Nak ibu rasa tu tu. Begitu. Tapi lagi situ, fok ni kena ada tu, pekoh sudah tahu tu. Tak ada fok ni, dia tak boleh tu. Tak ada, dia tak boleh. Nak tak boleh kena. Busu mana pahung. Dia tak ada pahung manis macam mana? Tak ada tu mula deh. Pekoh tu cabai habis tu pekoh banyak orang. Cabai pohon ria tu pekoh. Cabai haji, cabai semaya, cabai puasa, cabai gerbang, cabai baca Quran, cabai mengaji, cabai semaya duha, cabai orang tu. Kamu tak main duha, cabai duha tak ada. Tu sebab pekoh banyak orang. Dia bergeti benda tu, geti pak. Oh, baik tu. Gitu. Cabai zikir, cabai sedekah. Dia ada pak. Kalau mu tak sedekah, cabai tu tak ada. Pahala tak ada. Pahala sedekah tak ada. Gitu. Kalau ada kota semaya pak, ada pak limon ada hai tu, cabai tu buah nak banyak mana? Ada dehai belaka. Sepahun juga. Awak 3-4 piku. Duit banyak Nak tubik sepahun 3-4 piku kena dehai banyak. Behal ada 3 dehai, tak boleh pergi dah. Patah. Nampak ibarat ni? Ni betul. Betul kita ada zikir, ada baca Quran, ada baca selawat, ada baca bersangi, ada buat makluk, ada gerbang, ada buat haji, ada sedekah. Macam-macam. Tu cabangnya dia. Lepas tu ada belakang lepas. Tu pay buah pak tu baik sepahun tu kak. Boleh 50,000 sepahun. Ni sebab tu ya. Tak lain tak bukan ibarat tular ya. Dunia dengan agama tu beg tular, beg biang. Boleh tukar fikir pergi mari. Gitu. Tak ada apa boleh. Tak apa. Tapi ada cupcake dia, ada batas dia, ada pengai dia. Itu pengai agama. Agama senang memi cupcake command. Ada batas
Adaแนวทางdia, mengikut Rabiat Command. Ni pekoh belatu ada jalannya dia. Ini sini. Apa? Sungguhnya nasihat adalah ianya manusia tu dapat menjadi kembali jalan keluar dari gua tersebut. Dapat terbit dah. Alhamdulillah. Dalam gelap gelita tu terbit mepak nampak. Kita ni ada Allah yang menjadikan. Tu ada jalan dah. Ada jalan terbuka bagi. Jalan kembali tu. Nak keluar terbit pada gua tu. Begitu juga perhubungan manusia dengan Tuhannya. Apa tu? Jadi kita manusia dengan Tuhan apa tu juga? Kalau kita tak ada hijab, na'udzubillah min zalik, ada kotor, na'udzubillah astaghfirullahalazim. Ada hijab, ada kotor, ada apa? Kita dengan Tuhan hubung tak boleh. Lepas tu kita bertobat dengan Tuhan, mengaku istighfar Tuhan. Nak hari 70 kali sehari, 70 kali. Nabi istighfar sehari semalam 70 kali. Kita pun astaghfirullahalazim sampai 7 kali nak hari. Dia boleh pahala pula itu. Pahala taubat pada istighfar tu. Lepas tu pun sudah terima dah salah kita mengaku kita Tuhan terima dah apa tu ni. Kita pun cerah. Cuma tak ada dah, kita basuh dah. Kita basuh, kita mandi, kita cuci dah. Kita sabun dah. Maka cerah kenapa? Kita ni kena ibadat, bahasa nak taubat, bahasa nak berzikir, bahasa nak selawat, bahasa nak baca Quran, bahasa nak buat bajikan, bahasa nak jemaah lah. Ada cerah. Dia rajin. Baca Quran pun bahasa rajin, mengaji pun bahasa serenok, jemaah pun bahasa nak pergi taksir mai sore dah. Tu pun jalan keluar. Kalau duduk bahasa taksir lagi, duduk dalam gua lagi dia. Jemaah pun tak ada bahasa nak, tak ada bahasa kandak, tak ada bahasa ramah, apa duduk lah gua gelak gelita lagi. Duduk lah gua lagi tu, duduk lah gua lagi. Apa tu fikir, pahala fikir sendiri ya. Buatlah kita mengadap tu ya Allah tolong ya Allah. Aku tak kuasa ni. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Katalah baca doa mana-mana. Allahumma a'inna ya Allah tolonglah kami ya Allah. Allah zikrika atas ingat akan dikau, wa syukrika dan syukur akan dikau, wa husni ibadatika dan elok ibadat padamu. Tolong ya Allah aku tak kuasa ni. Tentu doa minta Tuhan tolong kita. Kita minta Tuhan kita tak kuasa. Sebenarnya kita tak kuasa kan kita tak ada mula dah. Tapi rabuk Tuhan tu minta. Tongko doa. Kena minta. Tu sudah Walhakal hakikat tak minta betul hawi deh. Ada nak wi. Itu hakikat. Tapi kena capur syariat. Kita nak nanti tu hawi tak leh deh. Tuhan bagi rezeki. Tu bab usul bab hakikat. Tapi kena motong. Kena motong, kena menego, kena apa ikut tanah tu tanah jual tu jual ni. Kata Tuhan bagi rezeki tu duduklah hati, bak iktikad, bak pegangnya, bak tamak teh, bak rasael. Nak kena cari so. Masuk bagai adat, masuk bagai syariat. Hati-hati. Sebab tu kena reti apa hukum adat, apa hukum syarak, apa hukum akal. Ngaji kata pula. Sebab tempat ilmu tak boleh tinggal. Kena duduk sekali. Pergi sekali, duduk sekali. Nak cerah tangan, manusia tak boleh. Manusia tak boleh. Sebab tu dia jadi Qadariyah, jadi Jabariyah. Buku tu. Buku buat tu buat syariat ni. Hak jadi Jabariyah buat syariat. Hak jadi Qadariyah, Mu'tazilah tu buat hakikat. Dah pak. Dia bahasa dia lah, kalau tu hadak dah. Kita tu lucu lah. Tapi tu hari kudrat kita. Maka ingat sebab dia sandar tu hari kudrat tal. Ulama tak berani hukum kupur. Tapi kak tak lepas pada mukmin ada dosa salah lagi. Tempat salah ada lagi.
Itu panggil Qadariyah ataupun Jabariyah atau Mu'tazilah. Puak Jabariyah ni apa? Ada serak langsung. Ambil dalil belakang. Kau tu Allah kan Allah. Tak boleh. Waktu duduk dalil, kita ambil guna luar tak boleh. Nak pakai cek main pun tak boleh. Cek pur kau main dah. Nak kata kita. Tak boleh. Serak ada ni. Kan makrifah benda duduk di hati. Benda bahasa rasa. Itu makrifah. Bukan benda kecek. Kecek tu serak. Serak kau mana, ada kau mana tu. Nak kata Tuhan belakang tak boleh. Tu duduk dalai, dia kata Tuhan belakang tu. Gitu. Di luar nak kata kita belakang. Tu. Tu jadi ahli sunnah wal jamaah. Itu ahli sunnah wal jamaah. Di luar kita belakang. Nak kata Tuhan madai. Nak jadi Jabariyah. Habis kampur kena faham molek. Walau kata ketidah tak boleh. Kita kau lah kata semua tu sifat macam Allah. Tak pun mai dah. Mencapai Jabariyah. Lek luar kata nak kata kita ada terung dah. Nak kata hamba ada cepat. Karena Allah ada cepat. Tu ahli sunnah wal jamaah. Nah, banyak tu baik situ. Nak kata tak boleh. Nak kata Tuhan tak boleh. Nak kata kita. Kerana belaga serak. Tu tempat belaganya. Bunuh serak bagi. Kalau kita faham dia kata semua Tuhan tak boleh. Kalau kita tidak tak boleh. Nak kata tak boleh. Kerana kampur mai tu. Kampur kata Tuhan belakang menunjukkan naik. Waktu buat tak boleh. Walau sama kita apa mai dah. Mesti sama kita 4-5 orang kita geti dia kata. Tak boleh juga. Ngajar tak apa? Mereka masa mengajar so dah. Wala son, wala rian. Puk dah. Lepas tu, tak boleh. Isi nasa masa mengajar. Boleh. Tu kena faham situ. Tidak serak tu. Belaga lagi habis. Tidak halak kena bunuh buku pun. Kata dia Allah tu. Kata dia Allah tu sampai kena bunuh tu. Lepas tu saya Junaid je nak tahu tak. Buku apa boleh kena bunuh. Halak kena bunuh. Saya Junaid. Lepas tu bawa Malaysia pergi tidur tempat demokrat tekak dia tu. Pergi tidur apa. Lepas tu dengar hati dengar suara tu. Serut cakap aku ya dah Rusia aku tak boleh buka. Nalah. Kerana dia buka Rusia. Mana Rusia? Mana kata pergi buka Rusia tu? Mana ni mah? Rusia tu dia takut Tuhan tu. Sebab Rusia benar wajib katuk kan? Dia pergi buka. Kena bunuh kan? Tu halak kena bunuh buku tu. Belah halak je ke masa dia kata tu dia tak khabar, dia fana, dia tak rasa. Lek halak tak ada rasa, balik raja bunuh pun tak rasa. Kerana serak. Raja dengan halak surga belakang dua. Tu dia. Tapi hukum kena bunuh. Tu. Kata besar tak besar kan dia kata Allah mai dah. Tapi lah kata semua tu duduk dah lah. Mai dah menunjukkan naik. Hai itu. Mula tengah ngaji banyak jangan pun tak boleh. Tapi wa Allah mai dah. Gitu. Habis insya-Allah begitulah. Begitulah. Begitu jugalah perhubungan manusia dengan Tuhan tu. Manusia memerlukan sinar hidayahnya untuk memerlukan dirinya dari hijab kegelapan. Nanti kita tu. Kita nak sinar hidayah tu, hidayah tu. Sinar hidayah.
Tu. Mana cerah hidayah. Mana tasbihkan hidayah tu semacam sinar cerah. Tu. Apa ni sinar hidayah, apa ni idafah musabah pada musababih. Tu istilah ilmu bayan. Kakak pel lagu tu. Sinar hidayah. Mana tasbih hidayah tu semacam cerah. Maka kita nak cerah tu, ada hidayah orang tu cerah, ada cerah nampak. Tu tak boleh. Hak ni boleh. Hak tu tu. Dan hidayah tu cerah, nampak semacam ada spotlight dah. Nampak habis. Halus pun nampak, lubel tunggu pun nampak habis. Tu negatif. Manusia memerlukan sinar hidayah. Kita manusia perlu, kita nak hidayah. Seperti sinaran tu. Seperti pelita yang ada sinar cerah tu. Untuk memerlukan dirinya. Tu. Dari hijab kegelapan. Kita nak lepas tubik pada hijab kegelapan. Tu je lah idafah musabah pada musababi. Idafah hijab kepada kegelapan itu idafah musabah pada musababi. Ditasbih gelap tu semacam hijab. Gelap tu semacam dinding. Ada hijab tak nampak sana. Dan ada gelap tak nampak Allah. Di bahasa kita itu, kita pandang, kita bijak, kita sakit, kita aling. Itu kerana ada hijab. Gelap. Tak nampak. Walhaq. Tiada wallahu khalaqakum ma ta'malun. Allah Ta'ala menjadikan kamu wa ma ta'malun dan perbuatan kamu. Tuhan jadi. Tuhan ayat sendiri itu. Lepas kita fikir, kena sungguh. Kita nampak saya kata, betul. Amantu billahi wa rasuluh. Kita apa? Bimbinglah kita dengan Allah Ta'ala lah dan Rasulnya. Itu pada terbuka hijab. Apa tu? Memerlu manusia tu pada sinar hidayah tu untuk kembali. Untuk kembali membuat perhubungannya, perhubungan manusia dengan diri ampunya diri. Allazi wallah. Sebab dia ampun diri allazi wa Allah Ta'ala. Mana kita manusia nak hubung dengan Allah, kena ada hidayah. Lepas hidayah itulah boleh kita hubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Pakak klik bisa masing-masing lah. Fikir masing-masing, wa amal masing-masing. Amal ni fikir. Klik fikir, nampak. Dia tak suka makrifah, biasa fikir. Tu kerja pekoh pasal buat. Usul pasal etika. Tasawuf cuci hati. Tu pak ilmu tu ada tagangnya masing-masing. Lepas tu nak duduk sekali tu. Kerana tagangnya masing-masing. Nanti. Lain-lain tu. Kerja lain-lain. Nak cek tu beksa mana tak boleh. Gitu. Habis. Perlu ditegaskan. Dia. Hubungan antara diri Rusia dengan diri ampunya diri. Jadi hubungan antara diri Rusia dengan diri ampunya diri haruslah. Berarti kita nak hubung kita dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Nak hubungan hati kita, nak berasa kata Allah tu. Nak hantar klik dia tu, haruslah dapat hubungan. Tidak putus-putuskan dengan diri punya diri dalam hidupnya. Jadi masa kita duduk hari itu, dia putus. Lupa satu hari talak. Nak wik nanti. Bahasa kita tu, duduk dengan Tuhan. Jangan kata, kau bayar ingat apa tu, duduk. Jangan nak. Tu wela. Ingat tu wela, tu wik nanti kata kita tu, Allah Ta'ala yang menjadikan kita. Jangan putus. Tu situ payah ni. Payah. Ingat bayar lama kali ya. Tapi nak anak dah. Nak sama. Masa matang pun je lah. Tuhan matang pergi aku. Tu hubungi kita dengan Tuhan panggil. Mana bahasa Tuhan tu nak hubung Tuhan. Sebab usul Tuhan tidak bertepat. Ni usul pergi belaga dengan makrifah. Pak pun ngelak. Masya-Allah dah. Tu cepat tak ada usul. Kata kita Allah cok pun dah. Kerana Tuhan tidak bertepat, Tuhan tidak berjihad, tidak atas, tidak bawah, tidak turun, tidak naik. Lepas tu kena kacau usul situ.
Masuk kita hubungan tu dengan Tuhan tak putus, mana ingat dia belaka. Maya pun bahasa dia. Kita berjalan bahasa Allah, kita makan bahasa Allah, kita mani bahasa Allah, kita matang bahasa Allah, kita menyakung menebah pun bahasa Allah. Jangan you putus. Haza harus buat gitu. Tu cara antara kita hubungi Rusia dengan diri punya diri. Kena bahasa nak wik nati. Tu wela. Gitu. Nak gitu. Dalam hidupnya dalam tempoh 24 jam. Jadi semalam 24 jam tu telak duduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak lagu tu. Ni cara makrifah. Tu makrifah. Ilmu bukan bahasa kena kanda, bahasa yang bukan kena bahasa kena junjung dak. Bukan bahasa yang buat, bahasa fikir, bahasa ingat, bahasa rasa. Tu makrifah. Tu ya. Ilmu ni hak mudah ringan kali ni. Ringan. Tu dia. Ibu dia, kenal ibu dia tu. Dia kenal ibu tu, ibu makrifah panggil. Kita berjalan bahasa Allah punya bahasa kita. Kita akak kaki, akak tangan ke apa, bahasa Allah. Kita nak makan nasi, nak akak tangan naik bahasa Allah. Kita sapa mulut ngomong buat Allah. Bahasa Allah, telai pun bahasa Allah. Semua nak wik nanti 24 jam bahasa Allah. Hazar dapat hubungan tidak putus-putus dengan punya diri dalam kehidupannya. Gitu. Tu klik buat masing-masing ya. Ni mah klik buat masing-masing. Klik pergi hajar-hajar buat. InsyaAllah betul nak cebok nak mani pak cebok pak. Allah Taala cebok fikir aku. Tapi ingat hak rasa ni berasa yang berkata. Kata nak aku, apa cebok aku tu? Dia nak kata Tuhan tak boleh luar ni. Tak boleh tu kanut. Tak boleh kata kanut Tuhan, tak boleh kata arah. Waktu duduk dalam, kan buat usul, buat etika, tu biar apa? Itu kita silap dah dia. Ni kata kanut Tuhan tu masa mengajar, masa tu tak ada kacak masa mengajar ada Masa kita buat amal dah tu kita ada kacak tarik, kacak mana. Tu masa patibat. Masa buat amal tu, bahawa tu baik sana tu hewan apa? Tu tanya hati kita nak kan? Nak tunjuk kita pandai kan, kita tak lupa tu hari awak dah. Perhadam tahu dah. Hoyak apa? Hati. Na'udzubillah min zalik. Ya Allah. Allahumma salimna. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah. Setiap hari dan ketika nak hari, nak ketika, nak masa, nak hari. Tuhan, bagilah kami ya Allah. Bagi kami semua makrifah ya Allah. Kalaulah diri kasar, diri kasar ni zahir duk kecek duk pon ni diri kasar ni. Kalaulah diri kasar kita dapat di kasar tu dapat disegarkan menjadi gemuk dan sehat dengan memberi makan makanan yang sedap-sedap, lauk, pauk, nasi. Nasi beri bani aduh. Nasi yang sedap, berah molek ni. Dia boleh gemuk boleh ke? Di kasar ni. Tu di kasar kita zahir kita tu. Ikan percik maupun gulai kari, gula kari. Dia Malaysia gula kari je. Malaysia panggil gula kari. Dia main di Kelantan Malaysia kan. Dia sebut kok gula dia tu. Dia tak kata tom jam deh. Kita tom jam kena Thailand. Malaysia dia ada tu. Tapi lain ni sebut tom jam dah pak ya pun. Kerana pak Thailand kita ada kerja Malaysia banyak kan. Dia pandai sebut tom jam dah. Bahasa tom jam tu bahasa Thai. Kan pup bahasa Thai. Tom jam. Rebuh kerabu. Singgah bagi kampung orang singgah. Maka kita ambil luar siang cakap. Kan kita duduk negeri siang. Kalau duduk Arak je kata Arak.
Dia campur dengan agar putih je kata agar putih. Dia lain-lain tu. Tengok tempat duduk lah. Kita duduk mana je tu. Kita darat campur duduk ke ilir. Dia kata ilir. Habis darat je. Tak habis dah mulut suka. Hal-hal kita pun malu. Tukar jadi ilir kata. Gitu. Orang ilir campur duduk darat. Lama jadi darat. Kampung je besar tu. Tengok keadaan idara masa ni duduk mana. Gitu. Gula kari panggil. Gulai kari. Tu. Maka begitu juga. Tu jawab bandingnya. Jadi di kasar kita nak gemuk sihat ke apa tu kena makan sedap-sedap, makan lauk, makan nasi. Hak gapo gitu ni gini. Kita ada batin soal lagi. Kita mi sonja, mi kanok le kanai. Di luar tu di kasar kanai geruh. Maka dua tu nak makan ni tu. Di luar nak makan nasi dan sebagainya. Boleh roh nak makan ni zikir. Tu makan ni. Makan ni zikir, baca Quran, kita gapo gitu. Tu makan ni dia. Kita zikir. Makan ni roh kita jadilah tu. Kita baca salawat, jadilah tu. Kita baca Quran lah tu. Tu. Habis tu ada mau mati dah lapis bomo-bomo tu dia nak hayat panggil. Kerana dia masa hidup je masa makan hayat panggil. Masa apa ni? Maka bila dia mati je nak rasa hayat panggil. Bukan makan hayat kita makan. Tapi kita makan pak pahala siapa dia rasa hayat panggil. Tu tak jadi tak bomo tu. Dia biasa makan hayat panggil pulut teh kuning je nak tu lah. Dia tak ada makan rak perik. Tak ada deh. Sonjang tak ada. Dia tak makan dulu deh. Makan yang panggil tu tak ada dah lah. Orang dulu kat. Dia biasalah tu kat. Maka tak nenek mana dia mati lama dah. Dia mati duduk dulu. Dia makan teh tu. Lepas tu anak cucu dia titis-titis. Mari kok tu dia nak bakak sewak yang panggil lah. Kamu tak awak nanti lah. Aku nak makan ni. Tu. Noyak tu tak nenek dia kena beres tu. Boleh bakak cucu sewak. Tak awak pak jadi godor ini gipak bawa motor. Mu tak wayah panggil. Mantuk nenek dia tu nak makan tu dari tu nenek dia bukan samada. Bukan samada tu. Tapi bukan dia nak makan dia panggil, nak rasa dia tu. Bila kita makan pak baca keluh pak tu, makan pak dia pun rasa dia panggil. Kita makan gula, kita misalnya kita buat gula kambing, gula apa. Maka pahala hadiah pada tok nenek kita. Dia rasa kambing. Pahala tu rasa kambing. Bukan dia makan kambing dia, kita orang makan je pahala tu tubik rasa kambing. Kena faham sini ni. Gitu. Kita baca Quran. Pahala Quran lagi. Dia baca sobek Quran. Ikut kita buat pahala tu. Dia gitu. Maka begitu juga dengan diri rohani. Roh kita ni memerlukan makanan yang boleh menyebabkan menjadi sangat bersih makanan. Menjadi sangat bersih, menjadi segar bersih, nak gitu juga. Kita buat sangat bersih, nak segar bersih makanan, dia ada mengesukkan itu adalah zikir. Zikir kita tu. Zikir, baca Quran, selawat, ikut apa saja. Buat mu'luk, ni adalah tu. Kerana mana zikir umum. Tapi sebut zikir, kita hitam la ilaha illallah. Tak boleh ada. Sebut tu zikir, keadaannya, kullu kalam yusabu alaih. Tu mana zikir. Kullu kalami tiap-tiap kata yang yusabu alaihi dawi pahala atasnya. Kita ayat jalan ke dia, kita ajar dia, zikir dah tu. Habis tu kena mengaji, kena reti umum. Kita jangan mikah dia cepat tak boleh. Kena wiluah pahamnya kita. Wiluah pengerti kita. Sebut zikir habis. Mana kullu kalami tiap-tiap kata yusabu alaihi dawi pahala atasnya. Zikir dah tu. Misalnya kita hajar dan mawa umur hajar buat ni. Zikir dah tu. Boleh pahala dah tu.
saja mu nak buat kebun kena buat lah ni, kena bah gini. Dia tu itu zikir dah tak jadi. Tu pandai zikir. Baca Quran, salawat apa saja, royak jalan ke demo nasihat, baca kitabah syarah, apa ikut apa saja. Makanan yang maksudkan itu adalah zikir. Hak roh nak makan tu. Hak jasad zahir makannya tak maklum dah tu nasi ke apa tu kan. Ikan goreng apa tu apa gula kari apa tunjang rapri apa saja. Tu zahir tak ada salah lah makan. Makanlah tak ada apa halal makan. Tapi jangan melampaui. Dia tak boleh. Jangan ada situ. Semua pahala tapi jangan melampaui. Ada kokek cara makan tu ada batas saya juga. Kan makan suluh, 2 suluh, 3 suluh. Tengah mu. Tengah mu atau segi seinan suasam ikut salah. Makan ni gitu. Ya ada batas saya dia pula. Tengok pahala berkata halal pak muka kenyang tak boleh juga. Main dah lah. Gitu ya. Sebab halal tu gomo tak khabar ingat. Pun sultan. Penyakit nak mari. Kita mari dimakan ni. Dia kata kinmat kenpai. Apa yang nak jadi pai dan jadi penyakit. Jadi gotu, jadi gonilah. Na'udzubillah min zalik. Makan ni kena jaga lebih lagi akhir zaman. Nabi kata dah. Wa kul ma ta'rif. Nabi kata siap dah. Apa tak turut Rasulullah. Kerana kita masa ni masa ke-15 tu makan kena pilih dah. Nabi besar dah. Wa kul ma ta'rif. Mu kena makan bagi kamu tahu, mu tengok, mu apa. Mu tanya makan. Allah. Kita tengok pada dia budak-budak dak main kok tahan kok cang kok nu pada dia ke nak naik tak pandai patah rapuh. Dia siapa ubat? Tu. Siapa ubat? Kena duit dia tu necoh dah, buruk dah. Nak ubat dah. Tu dia ada mau hatta tu main kok ni tu. Maka dia tu pemakan racun dah. Allah. Kita sini kena uri tak siapa tu kada ni dah ada kena buruk kena ubat mengacuh dah tak semua ubat buah ubat daun ubat batai lagi pocok batai lagi cuk makan tawah hebat rocak tak ada bahu tak ada rasa tak ada tu tu makan ni zahir. Sebab tu lah ni jadi timbul penyakit banyak. Mau pita tambah wah 3 cang tambah. Dia ketak situ. Dia tak jalan tu seorang ngewak besar. Kita tengok duduk kaki 5 lagi. Kerana kita tak patah. Kita tak patah tu ajar Rasulullah kita. Nabi ajar belakang. Nabi ajar semua bukan ajar batin, zahir Nabi ajar juga. Hak zahir Nabi ajar. Da'un likul dawa al-himyah Nabi kata. Da'un likul dawa'in ubat segala penyakit, al-himyah tu patai. Patai tu ubat segala penyakit. Kan dikuakai bang Isya kata. Maka kita patai baik pada kita pergi dak kai makan ubat pada kai. Tu kata asihah. Kan puh ada mono kita boleh guna, boleh ambil fikir, boleh ambil tiba. Dia tak kira siapa senang mana dia kampung dia molek boleh kita amal. Ikut siapa dia. Bukan nanti kat selah aja kampung siapa dia, orang mana apa. Dia kata molek boleh kita ambil tiba. Gitu. Hak selah tak nak kecek dah hak Nabi dah. Hak Tuhan sendiri. Hak toke. Tu tak nak kecek dah dengan hadis ke apa juga. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni matlamat kita ya, maksud makanan itu adalah zikir. Dengan makanan zikirlah maka matlamat untuk mengadakan perhubungan diri ampunya diri tercapai di masa nafsu masih panjang jasad dan roh belum lagi berpisah.
belum berpisah dengan Allah SWT, masa inilah untuk kita dapat hubung dengan Tuhan, sebab kita makan zikir. Makan zikir. Itu makanan ruhani. Makanan jismani dan makanan ruhani. Justru itu, jika badan kasar manusia memerlukan minuman dan makanan untuk mencapai matlamat sihat, tu riang dan gembira. Jadi begitulah, tubuh badan kasar kita perlu kena ada minum tu minum ni, makan tu makan ni, matlamatnya untuk nasihat, riang, gembira. Maka badan rohani kita juga tidak terlepas daripada tabiat makanan, dan makannya tidak lain dan tidak bukan adalah zikir. Itu makanan roh. Tak lain tak bukan ialah zikir, tu makanan roh. Maka makanan zikir inilah haruslah disediakan untuk kita. Kita nak sedia, kena ada cadangan untuk diri kita, supaya badan rohani kita ini akan menjadi sihat, segar, suci, seimbang dengan kesihatan tubuh kasar kita. Supa seimbang, mana supa, mana rohani kita tu dengan zahir tu sama, seimbang, supa, luar sihat, dalam sihat, insya-Allah. Gitu. Kebanyakan daripada kita hanya menjaga tubuh kasarnya saja. Inilah ni. Saya kita duk besar-besar. Yang tua apa besar-besar demo dulu kak. Ingatlah, dia kata. Kerana kebanyakan kita duk jaga hak luar ni. Tubuh kering ni. Tapi bukan salah. Bukan celah tu. Pakai lagi hak tak ada salah. Tapi nak ambil mayat kena basuh dulu kering tu. Tidak tak sah ambil mayat. Kenapa? Bayi mukhalid. Air kita campur dengan cuci, maka tak sah je air mustakmal. Tu kena jaga tu. Dia mau pakai kering, pakai locang, kot tangan ke apa, comel, bedak apa tu. Nak ambil semaya kena basuh dulu, jangan ambil lagi. Basuh muka tu, bik kering apa tu. Kering kandek, kering apa, lapik lagi apa tu. Tahulah. Pakai lah. Tak ada apa nak pakai. Tak ada banyak basah. Tapi ingat, nak koyak sikit. Nak ambil semaya basuh dulu. Basuh tu bik habis. Ambil. Kalau kita gimik dengan basuh dengan tu dengan sekali-kali, panggil air mukhalid, maka tak sah ambil semaya kita. Dia tak sah ambil semaya pun tak sah. Gitu. Tu. Maklah apa saja pun, jangan hak tu hal lagi lah. Sajalah kita tua, mainlah tu lah. Melah ni ada banyak basah ni. Ada lapik, bedak lapik. Lepas tu, bedak pula. Di comor dah tu. Ada lapik dia pula. Ada kandek lagi. Banyak beg. Ada locang lagi. Lah kita tak ada masalah. Hak tu hantar mari benda tu belah lagi lah. Jangan hak tu hal lagi lah. Sebab tu sah kita berpas tegur-tegur pas nasihat-nasihat tunjuk jalannya. Jadi kebanyakannya daripada kita ni hanya menjaga tubuh kasar saja dengan rapi, dengan juguh, dengan molek, dengan begitu kok. Dijaga makanan, minuman, cukuplah. Dan dijaga pakaian, dan dijaga semua tu pakaian apa, jaga semua. Tu bukan celah, tu nak balik ke kita jaga tu. Lepas tu naknya jagalah hak dalam katik. Hak dalam tu pakai kering katik. Roh kita tu pakai kering, pakai locan. Hak dalam roh kita tu limah. Roh kita tu pakai kering katik, pakai kandet katik. Gitu. Gitu. Pendek kata, semuanya dijaga dengan rapi, dengan baik-baik. Semua jaga. Jaga. Molek jaga tu kena dah. Tetapi jarang kali daripada kalangan kita menjaga dirinya yang satu lagi. Tu. Balik ke satu lagi tak jaga. Apa dia tu?
iaitu diri ruhani. Ruhani tu walik kita tak jaga tu, dibiarkan badan ruhani tersaksa, kuruh, melindi, kuruh semacam lidi. Allah, ni mah. Jadi roh kita kuruh semacam berlidi, dan menyebabkan jiwanya matikan pandangan Allah. Jadi jiwa kita termati, pandangannya tak ada, dia khotang rapi oleh hijab-hijab yang tebal, dan terputuslah perhubungan dirinya, diri manusia dengan ampunya diri Allazi wallahu subhanahu wa ta'ala. Tu jagalah. Tu ingat tu pesan atuk kita, cek kita, tok nenek kita ni, kita ambil lah nasihat dia tu. Semoga kita dapat selamat berjaya dunia dan akhirat, insya-Allah. Habis semua kala akibat putuslah nya perhubungan manusia tersebut dengan Tuhannya itu. Wallahu a'lam ilmuhu wa